Guys, isu kenaikan harga diesel hari ini bukan lagi sekadar angka di papan tanda minyak. Ia adalah realiti pahit yang sedang menekan setiap lapisan masyarakat, lapisan rakyat di Malaysia. Apabila harga diesel di Semenanjung melonjak daripada sekitar RM2.15 sebelum rasionalisasi kepada RM5.52 dan kini dijangka mencecah RM6.02 seliter, ini bukan kenaikan biasa, ini lonjakan lebih 150% dalam tempoh yang singkat. Dan di sinilah tindakan Perikatan Nasional dilihat tepat, tegas dan berpijak pada realiti ekonomi semasa sekarang ni. PN bukan sekadar mengkritik tetapi mengemukakan persoalan yang sangat asas dalam tadbir urus negara. Apakah mekanisme sebenarnya peruntukan harga diesel? Adakah RM6.02 itu harga shilling atau hanya permulaan kepada kenaikan seterusnya? Ini bukan soalan politik, ini soalan periuk nasi rakyat. Realitinya hari ini sektor logistik, pengangkutan dan makanan adalah antara yang paling terkesan dalam ekonomi Malaysia. Kos pengangkutan menyumbang sehingga 10 hingga 15% kepada harga akhir barangan. Bila diesel naik, kos ini akan dipindahkan pula terus kepada pengguna. Sebab itulah inflasi makanan terus meningkat dan tekanan kos sara hidup rakyat semakin terhimpit dan terasa. Lebih membimbangkan lagi, pada masa yang sama wujud potensi kenaikan tarif elektrik melalui mekanisme imbalance cost pass-through. Apa maknanya tu? Diesel naik, elektrik naik, kos berganda. Itu bukan teori, ini adalah rantaian kos sebenar dalam ekonomi. Maka persoalannya, di mana peranan kerajaan pada ketika ini? Kerajaan Madani di bawah pimpinan Anwar Ibrahim kini dilihat gagal memberikan jawapan yang tuntas dan jelas. Dalam keadaan global yang kian mencabar, harga minyak dunia yang tidak stabil, konflik geopolitik yang berpanjangan, negara memerlukan kepimpinan yang cekap dan strategi. Tapi sekarang ni apa yang berlaku? Dasar yang dilakukan oleh kerajaan dilihat sangat tergesa-gesa. Komunikasi yang lemah dan yang paling kritikal, tiada mekanisme penstabilan harga yang kukuh. Dan yang lebih songsang lagi ialah Malaysia adalah negara pengeluar minyak dan gas. Melalui Petronas, negara mencatatkan keuntungan berbilion-bilion ringgit setiap tahun. Sama tak ayat dia? Bilion-bilion. Inilah ayat Anwar Ibrahim ketika beliau menjadi pembangkang dulu. Termasuklah hasil ekspor LNG. Tapi rakyat masih terpaksa menanggung bahan api yang antara tertinggi dalam rantau ini. Sebagai perbandingan, setakat awal April, Thailand sekitar RM4.99 seliter, Vietnam sekitar RM5.40 seliter, China sekitar dalam RM4.80 seliter, Indonesia paling rendah RM1.60 bagi penggunaan yang tertentu. Murah kan? Dan Malaysia macam mana? Menuju ke arah RM6.02 dalam serantau ini. Ini menimbulkan persoalan besar. Kemana perginya kelebihan sebagai negara pengeluar tenaga dan minyak? Cadangan PN untuk mengenakan cukai durian runtuh terhadap industri minyak dan gas adalah satu langkah yang rasional. Ini pendekatan yang digunakan banyak negara mengambil lebihan keuntungan luar biasa untuk melindungi rakyat. Namun kerajaan dilihat sebaliknya memilih untuk memindahkan beban kepada rakyat melalui rasionalisasi subsidi tanpa plan pelindung yang jelas dan menyeluruh sebenarnya. Dan di sinilah kita lihat kegagalan yang paling ketara Anwar Ibrahim dan kerajaan Madani hari ini. Dulu ketika Anwar Ibrahim menjadi pembangkang, beliaulah yang paling lantang mengkritik kerajaan terdahulu, kononnya tidak pandai mentadbir urus ekonomi. Tapi hari ini apabila beliau diberikan amanah untuk menjadi Perdana Menteri, keputusan yang dibuat dilihat tak matang, tidak tersusun dan tidak berpaksikan kepada realiti rakyat hari ini. Menguruskan negara bukan sekadar retorik, ia memerlukan kejelasan dasar, ketegasan tindakan dan kecekapan pelaksanaan. Dan kesimpulannya sangat jelas. Kerajaan Madani hari ini dilihat gagal menguruskan tekanan kos yang semakin meruncing, harga barang yang semakin meningkat, kos operasi yang semakin naik, rakyat yang semakin terhimpit. Dan dalam keadaan ini,
Kerajaan Madani tidak boleh terus berdiam diri ataupun berselindung di sebalik alasan global perang US dan Iran ni. Rakyat menuntut jawapan daripada persoalan yang dikemukakan oleh Perikatan Nasional melalui Datuk Taqiyuddin. Rakyat menuntut kejelasan dari Anwar Ibrahim dan Kerajaan Madani, dan rakyat berhak mendapat kepimpinan yang benar-benar tahu mengurus negara.